Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, para pensyarah serta rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, kami akan menyampaikan sebuah syarahan umum yang bertajuk Peranan Bahasa Melayu dalam Pembentukan Jati Diri. Bahasa Melayu bukan sekadar alat komunikasi, malah merupakan lambang identiti, warisan budaya dan jati diri bangsa. Dalam konteks Malaysia sebagai negara berbilang kaum, bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa kebangsaan yang menyatukan rakyat dan menjadikan asas kepada pembinaan sasiah serta nilai diri individu. Persoalannya, apakah sebenarnya peranan bahasa Melayu dalam membentuk jati diri seseorang, khususnya dalam kalangan generasi muda? Dalam syarahan ini, kami akan menguraikan peranan bahasa Melayu sebagai lambang identiti, sebagai medium perpaduan serta sebagai alat pembentukan nilai dan adab dalam masyarakat. Hadirin yang dihormati, peranan pertama bahasa Melayu dalam pembentukan jati diri ialah sebagai lambang identiti dan warisan bangsa. Bahasa Melayu telah lama menjadi bahasa utama di rantau Nusantara dan diangkat sebagai bahasa kebangsaan Malaysia melalui Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Selain itu, karya sastera seperti pantun, syair dan peribahasa Melayu turut menjadi medium untuk menyampaikan nilai murni. Sebagai contoh, peribahasa bahasa menunjukkan bangsa jelas menggambarkan bahawa cara kita bertutur itu mencerminkan identiti dan kepribadian kita. Oleh itu, penguasaan bahasa Melayu yang baik membantu membina jati diri yang kukuh dalam individu seseorang. Penggunaan bahasa Melayu yang betul dan santun mencerminkan kepribadian seseorang. Contohnya, penggunaan kata sapaan seperti tuan, puan dan saudara melambangkan nilai kesopanan dan adab dalam masyarakat Melayu. Nilai-nilai ini membentuk jati diri individu yang berakhlak mulia dan berhemah. Hadirin sekalian, peranan seterusnya ialah bahasa Melayu sebagai medium perpaduan dan pendidikan. Di Malaysia, bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan. Hal ini membolehkan pelajar daripada pelbagai latar belakang berkomunikasi dan belajar dalam satu bahasa yang sama. Sebagai contoh, di sekolah, pelajar daripada kaum Melayu, Cina, India dan lain-lain menggunakan bahasa Melayu untuk berinteraksi. Keadaan ini mewujudkan persefahaman dan semangat kebersamaan. Secara tidak langsung, bahasa Melayu menjadi alat yang menyatukan masyarakat dan membentuk identiti nasional. Selain itu, bahasa Melayu juga memainkan peranan dalam menyampaikan ilmu dan nilai murni. Melalui subjek bahasa Melayu di sekolah, pelajar didedahkan dengan nilai hormat menghormati, kesopanan dan semangat cinta akan negara. Ini menunjukkan bahawa bahasa Melayu bukan sahaja bahasa komunikasi tetapi juga bahasa pendidikan yang membentuk jati diri generasi muda. Hadirin yang dikasihi, peranan bahasa Melayu yang terakhir ialah sebagai alat pembentukan nilai adab dan kepribadian. Bahasa yang digunakan secara sopan dan berhemah mencerminkan akhlak seseorang. Dalam bahasa Melayu, penggunaan bahasa yang halus dan santun akan dititik beratkan, terutamanya ketika berkomunikasi dengan orang yang lebih tua atau dalam situasi yang rasmi. Sebagai contoh, penggunaan bahasa kasar atau selanga yang berlebihan boleh menjejaskan imej diri dan jati diri seseorang. Sebaliknya, penggunaan bahasa Melayu yang standard dan sopan mampu meningkatkan keyakinan diri seseorang serta menunjukkan kepribadian yang matang. Sebagai kesimpulan, bahasa Melayu memainkan peranan yang sangat penting dalam pembentukan jati diri melalui 3 aspek utama,
iaitu sebagai lambang identiti bangsa, medium perpaduan masyarakat dan alat pembentukan nilai serta adab. Oleh itu, kita sebagai generasi muda haruslah memartabatkan bahasa Melayu dengan menggunakannya secara betul, santun dan berkesan dalam kehidupan seharian kita. Marilah kita bersama-sama memelihara dan memartabatkan bahasa Melayu agar terus menjadi tunjang jati diri bangsa dan negara. Sekian, terima kasih.